Pakai lampu solar macam ni memang syok, lagi-lagi musim bil elektrik tinggi. Sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari saja. Dia tak pakai elektrik rumah macam lampu biasa. Lampu ni waktu siang dia akan cas dengan automatik. Waktu malam pula dia akan nyala dengan sendiri bila detect tak ada cahaya matahari. Malam dia akan terus nyala bila gelap. Ia ni lampu solar guys, lampu yang cas guna cahaya matahari. Korang boleh pasang banyak biji dekat sekeliling rumah tanpa perlu risau bil tinggi. Nak pasang pula mudah sebab dua komponen ni saja. Dia punya solar panel tempat cas matahari dan lampu untuk simpan tenaga dan bagi lampu nyala. Yang model hitam ni kalau korang beli yang model kelabu ni kalau korang beli watt yang paling besar, dapat lampu saiz besar macam tu dan dapat panel besar macam ni. Kelebihan bila lampu panel besar macam ni, dia boleh cas lampu dengan cepat. Jadi waktu musim hujan, dia tetap dapat penuhkan bateri dekat bahagian dalam walaupun waktu musim mendung. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang padu, korang boleh cek yang model kelabu ni. Beli watt yang paling besar baru baloi, dua-dua dapat yang besar. Kalau korang nak jimat bil elektrik, korang boleh pakai lampu solar macam ni. Tak perlu risau bil tinggi. Lampu ni korang boleh cek dekat link video.